Aku tak datang pada semua orang. Aku datang kepada mereka yang abaikan diri sendiri. Mimpi ni lagi. Udah, aku dah lambat dah. Korang ni buat something tak? Bawa apa ni? I rasa I tahu bau ni dari mana. 3, 4. Hai Zam, okey tak? Kenapa macam pucat je? Kau tak sihat ni? Kau nampak selekeh. Kau semua cakap apa ni? Ha? Mau saja saya pasal dengan tu kan? Dah, jangan risau aku. Okay girls, 3, 4. Wih, kau tak mandi apa tadi? Aku bangun lambat lah. Nanti aku balik ke mandi lah. Tiap hari kau cakap macam tu. Lek lah. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa aku cakap. Ni, benda ni. Aku rasa skepis ni. Ha? Skepis? Oi! Pergilah mandi dulu. Takkan terus baring kot. Nantilah kau mandi. Ish, Zaf. Mana boleh tidur waktu macam ni? Cubalah kau dengar kata-kata. Aku kat mana ni? Ada sesiapa tak? Kau tak pernah dengar nasihat kami. Kau abaikan kebersihan diri kau. Badanmu ke kau. Garuk lagi. Kau dengar tak bunyi tu, Zaf? Itu akibat kecuaian kau sendiri. Tolong aku! Aku takut! Semakin kau abaikan diri, semakin kuat aku menguasai kau. Lihat tangan kau. Kenapa? Kenapa tangan aku macam ni? Tolong! Tolong, aku takut! Aku janji aku akan berubah! Tolong! Zaf! Kau kira? Kau mimpi dia kejar hantu ke? Ha, kan aku dah cakap jangan tidur waktu macam ni. Aku takut! Apa aku kena buat? Kamu berdua mesti boleh tolong aku, okey? Kau betul ke nak kita orang dua tolong Aku dah tak nak mimpi ngeri tu lagi. Kalau macam tu, are you ready? Ha? Kecil-kecil no jutsu! Hari ini, aku belajar sesuatu yang paling penting dalam hidup aku. Gaya hidup sihat bukan sekadar bersenam atau makan makanan yang berkhasiat, tetapi ianya bermula dengan kebersihan diri. Bila diri bersih, fikiran jadi tenang. Kini aku faham, kebersihan bukan sekadar satu amalan, tetapi satu tanggungjawab. Terima kasih kawan-kawan kerana mengajar aku erti sebenar gaya hidup sihat.